Hai sahabat, selamat datang ke channel YouTube Hafifi Trigona sahabat. Hari ini saya akan membuat pemindahan koloni lebah kelut Terminator daripada perangkap untuk saya masukkan ke dalam kotak hive sahabat. Untuk makluman sahabat, perangkap lebah kelut Terminator ini telah pun menghuni perangkap saya buat ini selama 3 bulan lebih ya sahabat. Tak silap saya anggaran itulah sahabat, kerana saya kelewatan untuk membuat proses pemindahan koloninya kurang daripada faktor-faktor tertentulah. Sebelum ini ada saya kongsikan di video short saya berkaitan perangkap lebah kelut Terminator ini yang berada pada sebatang pokok yang saya jadikan tempat pilihan untuk saya membuat pemasangan perangkap saya lah, dan telah pun dihuni oleh lebah kelut Terminator ini. Sahabat boleh tengok di channel YouTube saya di bahagian video short saya lah sahabat, kalau sahabat nak tengok ya. So saya akan mulakan proses pemindahan koloni lebah kelut Terminator untuk dimasukkan ke dalam kotak hive dengan meletakkan dummy sementara pada kedudukan asal koloni lebah kelut Terminator ini. Dummy sementara ini juga berperanan sebagai kotak hive untuk keluluk Terminator ini nanti ya sahabat. Propolis corong keluar masuk pada perangkap keluluk Terminator ini saya ambil sedikit untuk saya lekatkan pada corong keluar masuk dummy sementara untuk memudahkan koloni lebah kelut Terminator ini mencari sarangnya dan lokasi corong keluar masuk yang baru pada dummy sementara ini. Tukan lebah kelut Terminator telah mula mengerumuni corong baru mereka pada kotak dummy sementara yang berperanan juga sebagai kotak hive mereka nanti. Kotak hive saya letak di atas dummy sementara ini hanya bertujuan sebagai penutup sahaja ya sahabat. Disebabkan penutup dummy sementara ini saya terlupa nak ambil tadi, so saya gunalah apa-apa yang berdekatan untuk dijadikan sebagai penutupnya. So bermulalah proses untuk saya keluarkan koloni lebah kelut Terminator di dalam perangkap ini. Untuk mengeluarkan koloni lebah kelut di dalam perangkap yang saya buat ini, bagi mengelakkan sebarang kerosakan yang berlaku pada perangkap ini, kerana perangkap ini saya akan guna kembali setelah saya keluarkan koloni lebah kelut Terminator di dalamnya. Perangkap ini akan saya buka daripada bawah bagi mengeluarkan koloni kelut Terminator. Sebelum itu sahabat, kepada sahabat yang ingin dapatkan peralatan peternakan lebah kelut, sahabat boleh tengok di ruangan komen ataupun di ruangan deskripsi. Ada saya letakkan link untuk sahabat dapatkan di situ ya sahabat. Setelah keseluruhan koloni di dalam perangkap kelihatan, untuk melancarkan proses pemindahan koloni lebah kelut Terminator ini, saya mengeluarkan telurnya terlebih dahulu dan diikuti dengan ratu lebah kelut Terminator, seterusnya kantung bibrik, kantung madu dan juga nesbi yang berada di dalam perangkap.
Ini sebenarnya saya sedang menentukan keberadaan ratu kerana saya masih belum menemui di mana keberadaan ratunya. Memastikan keberadaan ratu semasa proses pemindahan koloni lebah kelulut penting bagi saya kerana itu menentukan koloni lebah kelulut kita berada di dalam keadaan selamat dan juga memastikan ratu tidak terbunuh semasa proses pemindahan koloni dilakukan. Kantung madu. Kita dah dapat ratu. Terus itu dia. Kenapa? Baiklah, sampai itu saja video daripada saya. Kita jumpa di video perkembangan yang akan datang bagaimana keadaan koloni ini. So, Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bye.